saya bertemu dengan calon bagi DUN Bahagian Pinang, Nasir Rahman. So Puan, boleh ceritakan sikit tentang pengenalan diri dan pengalaman sebelum bertanding di DUN Bahagian Pinang? Baik, terima kasih. Saya Nasir bin Rahman, calon N31 kertas undi nombor 3. Jadi untuk pengenalan tentang kerja saya sebelum saya menjadi calon, saya pernah menjadi ahli majlis dan juga menjaga pusat khidmat sebagai penyalaras DUN lah di DUN Bahagian Pinang. Selain itu Tuan, sepanjang kenapa memilih untuk bertanding di Bahagian Pinang sendiri? Okey, memang kerusi ini adalah kerusi yang sejak dulu di bawah parti yang mana saya ketua kawasan memang diberikan tanggungjawab lah, diberikan amanah untuk bertanding di kerusi yang parti punya. Baik. Jadi sepanjang berkempen 5 hari sudah di Bahagian Pinang ni, bagaimana respon pengundi dan rakyat terhadap Tuan Nasir Rahman sebagai calon di sini? Terima kasih. Alhamdulillah setakat ni apa yang kita buat dalam tempoh kempen ini, kita telah pun turun ke lapangan untuk bertemu dengan para pengundi dan sambutan, insya-Allah alhamdulillah kita tengok dari sudut penerimaan positif. Cumanya kita masih ada banyak lagi cabaran dan juga halangan-halangan lain lah yang perlu kita tempuhi, kerana nak jumpa semua pengundi ni dia begitu ramai. Jadi untuk saya nak berjumpa seorang-seorang itu dia agak sukar, jadi saya pergi kepada kawasan-kawasan tumpuan lah untuk berjumpa, dan sebahagiannya walkabout di taman-taman. InsyaAllah walaupun apa yang telah saya buat selama saya menjadi penyalaras, saya telah menumpukan semua lokasi ataupun kawasan-kawasan di Bahagian Pinang ini semasa COVID untuk saya bertemu dengan pengundi-pengundi untuk menyampaikan sumbangan dan bantuan. Isu-isu yang dibangkitkan oleh penduduk sekitar Bahagian Pinang yang perlu diselesaikan oleh Tuan Nasir jika menang? InsyaAllah. Pertamanya isu yang berkaitan dengan penjaja dan peniaga lah, untuk anak-anak muda yang cari sumber pendapatan lah. Yang sebagainya di kawasan pantai ini memang kita pun sedia maklum, kawasan Teluk Kemang ini adalah kawasan peniaga-peniaga daripada biaka kecil dan juga anak-anak muda yang baru berjinak bermula untuk memulakan perniagaan. Jadi itu adalah concern mereka, dan insyaAllah dari sudut penambahbaikan, dari sudut aspek pelancongan yang kita lihat itu boleh menjadikan sumber kepada hasil pada para peniaga di kawasan Port Dickson ini, khususnya di kawasan-kawasan pantai, dan itu dalam usaha menambah baiklah apa yang telah dilakukan juga. Kalau dilihat di kawasan-kawasan pantai, menaik taraf telah pun dibuat dan akan terus disambung untuk menambah baik lagi naik taraf tersebut. Dan terakhir Tuan, seruan pada semua pengundi di Bahagian Pinang pada hari mengundi 1 Ogos nanti Tuan. Okey, saya menyerulah kepada penduduk Bahagian Pinang, khususnya di DUN N31, untuk memberikan saya peluang untuk menjadi wakil rakyat di N31 Bahagian Pinang ini, dan saya mohon untuk memberikan undi kepada calon N31 nombor 3. Terima kasih. Terima kasih.